ikan belacak dan ketam batu. Tengok. Hukum ikan belacak pula dah. Ikan belacak mana? Kaki dua. Betul tak? Ekor macam ikan guang tu kan? Jalan atas seluk. Dia gini, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau dia hidup sama kuat pada dua alam, maka haram makan. Okey? Sama ada nama dia ketam batu atau batu ketam, tak ada kira. Namanya ketam tak kira ketam apa pun. Dia boleh hidup tak dalam air? Boleh. Boleh tak hidup atas darat? Boleh. Mana lebih lama hidupnya? Dalam air. Sekali-sekala naik atas darat, harus makan. Tak, sama kuat. Faham? Boleh pergi jalan ketam dia. Pasal minggu pergi. Faham tak? Ber-3-4 orang. Pergi cari jagung bakar. Faham? Pokoknya haram makan. Kerana boleh duduk dua tempat. Faham? Sama macam penguin. Duduk dalam air boleh, duduk atas darat boleh. Tak? Lepas tu ulama yang mengharamkan lah. Anjing laut, singa laut. Begitu jugalah dengan ketam tadi. Kalau ketam tu memang duduk di gigi air saja, tak boleh duduk lama atas darat, mampu, maka hukumnya binatang air, boleh makan.